Ramai yang ingat tablet ni hanya untuk tengok drama. Tapi tablet ni bukan biasa-biasa, geng. Ini tablet AI untuk kerja, study dan productivity. Ini dia Honor Pad 10 dari jenama tablet nombor 1 paling laris di Malaysia selama 12 bulan berturut-turut. Nak layan drama memang syok dengan skrin 12.1 inci, 2.5K Honor Eye Comfort Display dengan refresh rate 120Hz. Siap ada AI Dynamic Display. Lawanlah mana-mana tablet bawah 1500 pun dia punya skrin aku rasa still champion. Warna vivid, mata pun tak letih bila tengok lama-lama. Sembang pasal mata kan, korang jangan risau sebab dia ada 5 major eye protection technologies. Siap ada TUV Redland Low Blue Light certification. Kapasiti bateri dia pun agak besar tau, 10,100 mAh dengan 35 watt wired charge. Nak main PUBG selamba je 8.5 jam. Nak layan TikTok boleh capai 11.9 jam. Bukan setakat untuk entertainment je, nak buat kerja, meeting pun boleh. Siap ada AI tools macam Smart Creation, Grammar Correction dan macam-macam lagi. Dan dia support multi-platform, IG, TikTok dan lain-lain. Tak cukup dengan tu, dia ada AI Real Time Speech to Text. Dia boleh tukar suara ke teks secara real time. Ada AI Summary, Voice Print Recognition, Text Translation, AI Smart Layout dan banyak lagi. Semua auto je. Untuk buat dokumen dengan app Honor Document ni, semua kerja jadi on point. Nak create dokumen, merge PDF, semua boleh. Dan paling best, semua ni free tau. Digabungkan pula dengan keyboard dan Honor Pencil ni, dia terus jadi ala-ala laptop. Nak typing, nak buat nota, melukis, semua boleh. Selain daripada tu, dia ada Magic Portal dan Magic Capsule. Magic Portal ni kita tekan nama lambung pada teks, swipe tepi, terus boleh share, search atau circle to share pun boleh. Mudah kan? Dan Magic Capsule ni pula memudahkan kita untuk berinteraksi dengan beberapa app. Design ini memang premium lah dengan gelaran Design Starlight Cloud Ring. Body dia pun nipis, hanya 6.29mm. Lagi nipis dari Honor Pad 9. Dia ada dua pilihan warna, grey dengan cyan. Dari segi performance, dia menggunakan chip Snapdragon 7 Gen 3. Dia improve dari segi CPU dan GPU performance. Harga dia RM1,499, siap dapat keyboard dengan Honor Pencil. Tak cukup dengan tu, dia bagi sekali headphone. Kalau korang tengah cari tablet untuk kerja, study dan layan drama, Honor Pad 10 ni memang all in one. Tak pelik lah kalau Honor jadi tablet paling laku kat Malaysia. Make it happen.